Kalau tak ada anak, senang lah cakap. Kalau ada anak, ada juga harta nak bagi. Tuan Rick 5059. Tuan, anda betul dah. Anda cakap betul. Saya bujang lagi, belum kahwin. Jadi saya tak ada anak. Saya tak ada isteri yang bergantung pada saya. Okey? Cuma, dan saya pun bertua juga. Ibu bapa saya kewangan agak stabil. Dah tua, mereka dah bersara. Tak bergantung pada saya. Adik-beradik saya pun dah kerja. Jadi syukur. Dalam rumah kita tak kaya, tapi kita ada cukup lah. Berbalik kepada harta di sini ya. Saya tak tahu jikalau encik tak tahu ke tak yang hartanah atau rumah bukan satu-satunya harta yang kita boleh bagi anak kita. Yelah, saya tak ada anak, tapi saya ada klien yang kongsi juga. Ada seorang klien tu yang seorang doktor pakar, ada 5 rumah, termasuk rumah banglo beliau tinggal sendiri. Lepas tu mereka lah ada 4 rumah lagi tu. 2 rumah tu beli untuk anak, sebab nak bagi anak tinggal. Last anak kerja kat overseas, tak nak tinggal, tak nak balik. Mereka kata dengan ayah, you jual rumah tersebut, kami tak nak, kami tak nak balik dah. Jadi sekarang mereka nak jual. Jadi pokoknya di sini ialah anda boleh tinggalkan, yang fikirkan untuk tinggal harta seperti rumah kepada anak anda. Tapi sebagai sekarang saya rasa anda perlu tengok, tanya kepada anak-anak anda. Mungkin anak-anak anda ada rezeki untuk bekerja di tempat yang jauh, mungkin luar negara, sebab pendapatan lebih tinggi. Jadi apa nak buat dengan rumah tersebut? Rumah tersebut jual je lah. Kalau ada banyak-banyak pun buat apa kan? Jadi itu yang dikongsi oleh customer saya lah. Ada lagi satu customer tu, ada rumah landed kat PJ Petaling Jaya. Cantik rumah dia. Dia buat intermediate. Lepas tu rumah tu dah uzur. Belanja lebih kurang 100,000. Semua buat ubat suai cantik-cantik. Sebab anak dia nak bagi anak perempuan dia duduk. Anak perempuan dia kerja kat luar negara. Lepas tu anak perempuan kata, tak nak, ayah saya tak nak balik. You jual je rumah tu. Sekarang kami yang ejen hartanah yang turun jualkan. Pokoknya saya nak bagi tahu di sini yang bukan semua orang mempunyai matlamat yang sama. Nak bagi hartanya kepada anak, maksudnya bagi rumah. Ada yang bagi harta, bukan klise lah, ada yang bagi harta sebagai bisnes, ada yang bagi harta sebagai saham, ada yang bagi harta sebagai ASB. Okey, bukan semuanya hartanah. Jadi nak kata harta di sini, ada banyak harta yang kita boleh turunkan kepada waris. Kalau tak ada anak, waris lah. Atau kita mungkin boleh derma kepada badan kebajikan. Okey, saya harap di sini saya sudah terangkanlah pendirian saya. Bukan, kalau tak ada anak, bukan bermaksud kita tak ada pengalaman macam tu. Kita mungkin ada pengalaman yang sama seperti anda. Okey.